Surau dekat flat flat sana tu, kat bus stop flat. Situ ada surau. Surau tu lama terbengkalai 30 tahun. Lepas tu hidupkan balik. Aktif. Renovate balik. Surau tu aktif 2022. Lama cik, terbengkalai jadi sarang penagih lah. Sebab yelah kita ustaz buat ni. Kita Ustaz Sabri tu sebagai sebab dah ada Masjid Rasa Jaya tu, bekas masjid dulu. Itulah. Sebab dulu terbengkalai sebab masjid dah ada, surau tu tak siapa nak datang. Betul. Betul. Ni lagi dekat dengan rumah saya. Dekat situ cik. Dekat belakang flat, surau flat. Tapi flat ni kan dah sikit Melayu. Dulu ramai. Okay cik. Assalamualaikum. Semoga dipermudahkan urusan. Assalamualaikum.